Assalamualaikum. Good morning. Okey, ni baru 48 ni. Boleh panggil. Boleh panggil yang lain masuk eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami semua untuk terus mengingatimu, mensyukuri segala nikmatmu dan memperelok ibadah kami semua terhadapmu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Good morning. Ada yang first time ke jumpa Kak Lila? Alright. So, okay, malam ni ada ke yang masuk sebab dia bercita-cita nak berhenti kerja? Kak Lila nak tanya ni. Ada tak malam ni yang masuk ni, yang dah masuk awal ni kan, yang baik-baik semuanya ni, yang mudah diurus semuanya ni, adakah korang masuk sebab ada yang nak berhenti kerja ke? Ada yang bercita-cita, Alhamdulillah yang dah bersara. Kak Lila pun dah bersara. Siapa yang dah geng bersara tu, tepuk kat bawah sini. Alhamdulillah, tahniah, aku dah bersara. Yang belum bersara, yang belum yang masih apa, yang masih memberikan rasa tanggungjawab dia, amanah dia dekat jabatan dia, dekat tempat kerja dia pun alhamdulillah, tahniah. Tahniah tau. Sebab apa? Sebab semua tu rezeki. Betul tak? Kita ni sekarang tengah berusaha untuk rezeki, especially rezeki yang sangat-sangat barakah. Okay, so Kak Ira doakan untuk korang malam ni yang sedang nak bersara, yang sedang nak duduk rumah, yang sedang nak berhentikan suami dia kerja, yang sedang nak berhentikan isteri dia kerja, Allah izin supaya cepat-cepat makbul semuanya. Okey? Amin. Okay, jom Kak Ila nak start. Okey, tajuk malam ni sangat-sangat Kak Lila suka, sebab inilah yang terjadi dekat Kak Lila. Dah lebih daripada 10 tahun. Bulan 8 2025 adalah tahun ke-10 Kak Lila dalam bisnes ni. Kak Lila nak tanyalah, ada tak yang belum, maksudnya belum tahu Kak Lila nak share pasal bisnes apa, ataupun memang dia tak tahu apa-apa, bagi Kak Lila satu. Ada tak? Ataupun dia masih mengkaji lagi. Kak Ella nak tanya untuk yang especially yang sedang mengkaji lah. Sebab kita kalau nak berhenti kerja ke, kita nak bersara ke kan, banyak benda yang kita kena ambil tahu supaya kita bukan sekerat jalan aja bersara. Tak adalah kita fikir kita nak bekerja semula ke, ataupun kita tak nak ada penyesalan. Penyesalan. Kita nak, kalau boleh, kita bersara dengan gembira. Kita nak teruskan bersara tu dengan gembira. Seorang je ke? Seorang je. Yang lain memang dah ni lah. Dah habis mengkaji dah. Dah habis mengkaji, dah faham. Sebab apa? Sebab bila kita faham tentang mengkaji ni, okay, ini yang menyebabkan kita yakin dekat bisnes yang kita buat, kita setia dekat sini. Sebab apa? Sebab nak setia tu mesti ada sebab dia. Betul tak? Betul tak Kak Ella tanya ni? Nak setia, nak yakin dekat satu bisnes tu mesti ada sebab dia, bukan suka-suka. Okey, ini tentang diri Kak Lila. Sedikit tentang Kak Lila. Kak Lila dah biarkan kat sini dalam seminit tadi ni kan. So boleh baca. So alhamdulillah, Kak Lila dah lebih 10 tahun dekat sini. Dan setahun Kak Lila fokus dekat bisnes ni. Kak Ella dah berhentikan husband, dan sekarang Kak Ella husband and wife sama-sama fokus dekat bisnes yang Kak Ella buat sekarang ni. Ada tak yang bercita-cita nak suami isteri sama-sama bisnes, ataupun tak naklah suami aku sama-sama bisnes dengan aku, tak naklah isteri aku
Nak kan? Okay. So, Alhamdulillah. Alright, jom kita start. So, ini adalah bisnes Kak Lila yang sebelum ni. Sebab masa Kak Lila ini masa Kak Lila masih bekerja tau. Kak Ella nak tanya, siapa sini yang masa dia tengah bekerja sekarang ni, dia dah buat part time. Dia dah siapkan dah dia punya platform dia. Dah buat foundation dah buat base dah. Supaya nanti bila aku dah ready betul-betul nak berhenti kerja, bila aku dah ready nak bersara nanti, aku tinggal speed je, tinggal shoot, tinggal terbang tinggi je. So ini adalah bisnes yang Kak Ella buat, tapi bisnes trading, bisnes agent commission yang Kak Ella buat part time. Tapi masa ni masa ni Kak Lila belum ada result yang cemerlang. Sebab apa? Sebab kita masih bekerja, kita belum fokus betul-betul dan kita tak ada hala tuju yang jelas masa ni. Sebab apa? Sebab kita masa ni Kak Lila just isi masa lapang, suka-suka ikut-ikut kawan. Kawan kata ni kan nak ajak bisnes, kita ikut je. Sebab masa tu pun kita dah rasa macam dah nak kena berhenti kerja masa tu. Okay. So ini buka booth. Sebelum buat Business Forever ni pun Kak Lina dah buka booth tau. Ni nampak ni apa ni agak-agak ni? Agak-agak ni gambar apa? Gambar produk yang masih belum pakai baju. Tapi Kak Lila buat aktiviti ni sebab masa tu Kak Lila as a stokis kan. Dia bukan pasal tau Sarah. Kita ambil produk, dia tak pakai baju, dia bogel. Jadi kita kena packing. So banyak sangat kerja masa tu kena buat. Tapi sekarang bisnes sekarang ni dah memang sangat-sangat senang kan. Ini Kak Lila tengah rest, tengah rehat dengan laptop, dengan PC-nya kan. Tapi kita chop flyers. Okay. So ini tim ni lah, tim Kak Lila yang sebelum ni. Alhamdulillah, benda ni semua pengalaman. Tak pernah yang ada yang tak best, tapi kita jadikan ni sebagai jadikan kita lebih bijak untuk mengkaji bisnes yang kita betul-betul nak fokus sekarang ni. Okay. So ini pengalaman ni lah, pengalaman bisnes Kak Ella. Dan Alhamdulillah, sebab Kak Ella bisnes sebelum ni Kak Ella unit trust C2A. Lepas tu ada agent trading juga, jual produk, stokis, macam itulah. Okay. So banyak macam-macam Kak Ella buat. Okay. Jadinya kan, bila korang sekarang ni buat macam-macam bisnes, tapi belum berjaya, korang kena percaya kejayaan tu dah sikit lagi. Tinggal sikit je lagi. So sekarang korang dah jumpa kat platform yang Kak Lila nak share ni, fokus betul-betul. So Alhamdulillah, sebab daripada Kak Lila lepaskan engineer, rezeki anak depan mata. Anak-anak. Ini baby rainbow Kak Lila. Siapa tahu pasal baby rainbow tu apa? Nak dapat baby girl ni, Kak Lila pernah miscarriage semua tu kan. Jadinya bila dapat baby girl ni, Kak Lila sangat-sangat appreciate, sangat-sangat happy. Memang ini yang kita nak. Dan bila umur dia meningkat setahun, 2 tahun, dia didiagnos dengan doktor kemurungan. Dia boleh panaskan badan dia boleh sampai kena fitting. Fitting tu sawan tau, sawan. Tiba-tiba kita nampak badan dia tak demam pun. Tapi dia boleh tiba-tiba kena sawat. Ini Kak Ella buat pergi center. So bila kita dah berhenti kerja masa tu, bawa dia pergi center, ah, bawa je pergi mana-mana. Lepas tu ni dah besar, pergi sekolah, kita hantar boleh makan sama-sama, boleh hantar pergi sekolah. Tapi masa Kak Lila berhenti kerja, aktiviti Kak Lila sebelum berhenti kerja dan selepas berhenti kerja, contoh macam masa berhenti kerja Kak Lila hantar anak naik transport semua kan, benda tu remain sama. Cuma sesekali kita hantar apa semua tu lah. Okay. Jadinya dia melancarkan lagi Kak Lila punya Kak Lila punya bisnes masa tu. Okay. So inilah Alhamdulillah rezeki anak depan mata. Ruler. Okay. So, Kak Lila nak bisnes. Alhamdulillah. Siapa sini? Siapa sini yang dia sebelum ni dia nak bisnes tau. Yang dah ni lah, yang dah dekat BOI semua ni kan. Dia nak bisnes tapi sebab makan produk konsisten,
sakit dia, contohlah dia pernah kena diabetik ke, kencing manis ke, gout ke. Alhamdulillah macam Kak Ila, buasi. Buasi yang Kak Lila tanggung daripada tahun 2000, daripada belum kahwin, sampailah ada 3 orang anak, tiga-tiga tu Caesar. Bila jumpa Business Forever ni kan, kita kan dapat sebetul aloe vera gel tu kan. Makan aloe vera gel dalam masa 4 hari tu tak membuang. Tapi Alhamdulillah, hari kelima tu sangat-sangat excited. Sebab apa? Sebab buang lancar, lepas tu dah tak berdarah. Orang buasir ni, muka dia gembira, happy macam tak ada masalah. Tapi bila dia nak masuk toilet, dia boleh kena anxiety. Sebab apa? Sebab dia takut darah tu yang sangat banyak. So Alhamdulillah, masalah buah si Kak Ella pun dah baik. Alhamdulillah sampai sekarang ni. Ada orang buasir tak dalam ni? Ada orang buasir tak? Kak Ella simpan lagi Lin, ruler-ruler dia. Okey. So, sebenarnya bila kita nak mulakan sesuatu bisnes, tak kisahlah bisnes apa-apa pun, yang Kak Ella nak share dekat korang ni, benda ni korang kena tengok. Korang tak boleh skip. Tak boleh skip tau. Sebab apa? Sebab ini yang akan memastikan korang tak kena scam. Korang buat bisnes terus jadi. Korang tak akan kerja semula. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? Dah ready belum ni? Dah ready belum ni? Okay. So, first thing first, kita kena tengok syarikat. Okay? Kena tengok syarikat. Contohlah, syarikat tu kita ni dah buat bisnes dah speed. Kita dah bagi sepenuh jiwa raga kita. Dah bagi masa kita yang banyak dekat bisnes. Tapi company tak, mana ni dia punya benda ni, okey. Company tak establish, sekejap je lepas tu company hilang. Tah ke mana kan? Tiba-tiba bankrupt. Jadinya kita ni dah banyak buang masa tau. Buang masa, buang duit, buang tenaga, lagi sakit. Okay? So, kena pastikan company ni kita kena tengok betul-betul. So, nanti Kak Ella explainkan apa dia. Okay. Yang kedua adalah produk. Okay? Produk ni sangat-sangat juga kita kena tengok, kena perhatikan. Sebab apa? Banyak sangat kan bisnes scam sekarang ataupun bisnes yang setakat nak labu-labu duit, tak nampak produk dia apa. Even dulu Kak Lila buat CWA pun, yang orang kata unit trust tu pun, ada produk dia. Ada produk dia. Okay. So produk ni sangat-sangat penting kita kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab kita tak nak buat bisnes yang ni lah, yang scam-scam semua tu lah. Okay, dan seterusnya, kena tengok pelan pemasaran. Okey. Pelan pemasaran penting sangat-sangat sebab kita ni kita ni dah dah invest masa kita, tenaga kita. Okey, jadinya kita nak berurusan jual beli tu, mesti kita nak tahu berapa untung kita. Berapa untung kita. Pernah tak korang fikir, berapa aku untung kalau aku dapat sales 1,000? So, pelan pemasaran ni sangat-sangat penting dan pastikan pelan pemasaran ni bukan pelan pemasaran yang berubah-ubah. Tahun ni lain pelan dia, marketing plan dia, tahun depan berubah lagi, kan penat tu. Okay? So, ini produk-produk yang Kak Lila and seluruh team dekat BOI, ini yang kita uh, uruskan sekarang. Okay, so sekarang ni, ini adalah kerana nak share sikit dekat pasal company kita. So, ini adalah founder dekat Forever Living Products, Redmond. Okay, ini adalah dah mendiang lah masa PKP hari tu. Dr. Red ni meninggal. Dan ini adalah anak dia sekarang. Ini Kak Lila dengan anak Dr. Red, Greg Mon sekarang ni. Okay, ini dekat Johor Bahru. Ni dekat Johor Bahru. So, actually Forever Living Product ni, kita bukan hanya ada aloe vera yang pokok tu je tau. Okay. Kita ada resort, okay, kita ada safari dan kita memang memang Forever dah ada aset yang ni lah, yang sangat banyak, dan kita ada lebih daripada 65 tanah dekat US sana. So
Ini tentang company. So, ini nampak ni. Ini Kak Lila dengan Dr. Right. Bukan kat Johor Bahru. Tapi dekat dengan Cynthia lah. Dengan wife-wife ni dengan Greg kan. Dekat Dominican Republic. Siapa first time dengar Dominican Republic? Ni jauh sikit. Kak Ella suka sangat gambar ni sebab apa? Sebab nak sampai ke Dominican Republic ni dekat 4 hari tak mandi. Okay. Naik, naik, pergi je naik dekat 7 kapal. 7 ke 8 kapal. Balik 6 kapal. Tapi inilah satu satu pengalaman yang tak dapat dilupakan kejap Kak Lila nak tukar Kak Lila punya slide terbabas sebentar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kat mana tadi ni? Kejap kejap ya. Salli ala Muhammad. Okey. Bismillah. Jom kita start balik. So, Alhamdulillah, kita memang kena tengok dekat company betul-betul. Kita nak ni stop kan. Okay. So, company Forever Living Product ni sangat-sangat kukuh. Okay, kita memang tak ada hutang dan aset dia berbilion. Agak-agak, satu company yang memang tak ada hutang, okay, yang tak ada hutang dan aset dia memang dah berbilion, memang tak akan jatuh bankrupt punya. Korang kena pastikan bila kita nak buat bisnes tu, bisnes yang sampai hari kiamat. Nak cari macam mana? Kena fahamkan poin-poin yang Kak Ella nak sebut kejap gini. Kita memang sangat-sangat kukuh dan kita sangat-sangat besar sebab kita ada dekat lebih 165 negara international. Okay, kita ada lebih daripada 40 negara Islam, dekat Middle East, dekat Turki, dekat Jeddah, kat Mekah sana, dekat London semua ni, ini kita ada dekat lebih 165 negara. Dan kita adalah private owned company. Kita adalah private owned company. Kalau korang first time dengar private owned company ni apa, kita tak ada pemegang saham. Okay? Pemegang saham tu macam mana Kak Lila? Biasa macam kita dengar satu company tu kan. Contoh Petronas lah kan. Dia ada pemegang saham dia. Tapi kalau macam Petronas dia adalah vertical integrated company. Contohlah company-company lain yang ada pemegang saham dia. Pemegang saham dia. Jadinya, company tu sebenarnya dia bukanlah satu company yang kukuh. Sebab apa? Sebab dia perlukan dana daripada pemegang-pemegang saham dia. That's why keuntungan akan diberikan lebih kepada pemegang saham. Tapi dekat bisnes yang Kak Ella buat sekarang ni, kita adalah private owned company. Jadi siapa pemegang saham dia? Kak Lila, korang semua yang bakal-bakal yang ada dekat dalam ni semua ni adalah bakal-bakal pemegang saham. Kita semua adalah pemegang saham dekat bisnes kita ni. Okay? So maksudnya company kita memang sangat-sangat ni lah. Sangat-sangat firm, kukuh, dah besar semua tu kan. Jadi kita dah lebih daripada 40 tahun. Kita ada sejak daripada 1978 lagi. Kak Ella tahun 81. Korang tahun berapa? Masa korang lahir Forever dah ada belum? Masa Kak Ella lahir 3 tahun dah ada dah business Forever ni. Okay. Jadinya company 86 muda lagi. Okay. So kita memang sangat-sangat stabil. So nampak tak chart graf ni? Okay. Graf ni menunjukkan prestasi jualan kita sentiasa menaik. Okay. Especially masa kita tengah PKP hari tu. Masa tengah PKP, sales kita naik lebih daripada 300%. Memang double triple. Sebab apa? Sebab masa ni orang semua nak sihat. Semua takutkan COVID. Kan? Semua nak sihat. Alhamdulillah sebaik kita saraf. Okey. Dan kita disebabkan kita ada dekat lebih 165 negara, okey, kita ada lebih 10 juta pengedar. Ramai tak? Ramai ke sangat ramai? Kak Lila je dah nombor orang yang dah ke 300,000 lebih dah. Tapi boleh je. Boleh je buat bisnes ni walaupun kita adalah bukan orang yang pertama. Okay, dan bila kita daftar sebagai VIP dekat Malaysia ni lah,
Okay? Kan kita dekat 165 negara kan? So, apa kelebihan kita sebab bila bisnes tu ada lebih daripada 165 negara? Walaupun nanti bila kita dah VIP, korang akan dapat terima bonus bulanan daripada 165 negara punya keuntungan. Walaupun kita tak ada FBO kat sana, kita tak ada team dekat sana. Best ke? Best sangat-sangat. Okay? Dan sebagai seorang VIP, nanti bila korang dah VIP nanti kan, korang boleh daftarkan dekat lebih 165 negara. Tak perlu nak set up, pergi contohlah, dekat kan, Singapore. Tak perlu kita nak set up ratus ribu pergi dekat Singapore untuk bisnes kita, untuk kita bina legacy dekat sana. Nak bina team dekat sana. Siapa sini dah ada team Singapore? Dekat je sebelah. Kat Lila JB kan. Sebelah je. Dekat. Tapi modal kita modal sekali tu lah daftar ahli tu. Okay. Dan walaupun hanya buat sale dekat Malaysia, tapi kita boleh terima dividen. Ini CBM check. Okay. Dividen setahun sekali daripada sale 165 negara. Sangat-sangat untung. Kita bukan fokus dekat Malaysia je, tapi kita akan kita akan dapat benefit daripada setiap negara tu. Dan kita dah lahirkan beribu jutawan. Korang nampak ni event Global Rally. Ini geng-geng ni orang Turki, ni Japan. So nampak tak? Ni geng Malaysia dengan CBM Check. So actually kita nak tahu sesuatu bisnes tu stabil ke, kukuh ke kan semua tu, kita kena tengok ada berapa jutawan dekat bisnes tu. Kalau setakat jutawannya 1-2 orang, maksudnya kita ni jadi macam tikus makmal je lah. Tapi kalau dah ada lahirkan beribu jutawan, maksudnya semua orang boleh berjaya dekat sesuatu bisnes tu. Okay? Kena tengok juga berapa jutawan dekat satu bisnes tu. Dan kita dekat bisnes kita ni, kita tanam sendiri. Kita ada ladang sendiri. Sebab apa? Bila kita ada ladang dan juga kita tanam sendiri, kita mampu untuk jaga kita punya stok, kualiti, mampu untuk kontrol kita punya bahan mentah. Sebab apa? Nak lahirkan, membina banyak botol aloe vera ni baru botol kuning tau. Kita ada banyak produk kan. So nak produce dekat banyak negara, bayangkan berapa banyak pokok aloe vera yang kita perlukan. That's why kita ada kilang, ada ladang sendiri, kita jual terus dekat end user. Kita tak ada orang tengah. Sebab tu harga produk kita sangat-sangat murah, kualiti, walaupun kualiti international, kualiti dia sangat-sangat terbaik. Ini ladang ni tau. Ini dekat Dominican Republic. Okay, Kak dah tunjukkan ladang ni kan. Oh, apa maksud ladang? Okay. Cantik kan? Jana mata memandang. Masuk je dekat ladang aloe vera ni, dia dah tak boleh cakap. Dia terus sebab. Sebab apa? Sebab lebih 10 tahun Kak Lila dekat Business Forever ni, inilah yang kita tolong orang dengan pokok dekat ladang terbesar dekat dunia ni. Okey, ladang yang ada lebih daripada 40 juta pokok. Agak-agak kalau ada lebih daripada 1 juta pokok, kita nak nampak orang ambil pun, walaupun kita nampak orang ambil pun rasanya tak kisah kot. Korang kisah tak? First bila Kak Lila masuk dekat ladang ni, Kak Lila nak tahu masa tu betul ke tak ada pagar? Betul tak ada pagar. Betul ke dia lepaskan kambing? Betul, main dengan kambing kat sini. Kambing berlari-lari, bersepah-sepah dekat ladang masa ni. Alhamdulillah, Allah izin, Kak Ella sampai dekat sini. Walaupun perjalanan nak sampai ke sini, memang lebih daripada 40 jam. Okay. Memang inilah, memang sangat-sangat best. Dan korang kena berimpian untuk sampai dekat ladang ni juga. Ladang terbesar di dunia, di Dominican Republic. Okay, selain daripada aloe vera tadi, kita monopoli dunia pokok aloe vera kan. Kita juga monopoli produk lebah. Produk lebah kita, produk apa? Kita hasilkan daripada 4 jenis hasil lebah. Okay, kita ada bihani, kita ada pollen, kita ada propolis, kita ada royal jelly. Dan bila kita ada ladang ternak lebah sendiri, dan ini menyebabkan
kita boleh produce semua ni. Kita tak perlu nak ambil supply daripada tempat-tempat lain untuk dapatkan, maybe untuk dapatkan nektar ke, kan, untuk dapatkan royal jelly ke. Jadi semua dekat satu tempat. That's why kita punya produk harga dia sangat murah dan sangat-sangat berkualiti. Packaging pun sangat-sangat cantik. Masya Allah. Okay. Dan kita juga bukan produk trending, kita bukan produk bermusim. 365 tahun, 365 hari dalam masa setahun tu, ini je lah produk yang Kak Dila jual, produk terdesak. Orang yang sentiasa repeat beli, orang orang yang dah kurus dia akan maintain nak beli produk, nak makan produk sebab apa dia tak nak besar semula. Orang yang dah baik, dah reverse diabetik, terus consume. Orang yang dah guna ubat gigi setiap hari, tak nak dah ubat gigi lain. Sebab tu inilah dia Kak Ella kata, produk-produk terdesak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. Dah okey dah ni. Ini baru pasal produk tau, produk. Belum banyak lagi. So, ini adalah rangkaian produk-produk kita, ada lebih daripada 200 produk daripada hujung kaki. Tapi dekat Malaysia punya, kita ada dalam lebih 50 juga. So inilah produk untuk dalaman dan juga untuk luaran. Dia bukan untuk dalaman je tau. Untuk luaran. Untuk luaran ni memang inilah sangat-sangat tak adalah sampai 3 bulan habis. Kalau kita gunakan setakat untuk kegunaan harian, boleh tahan hingga 3 hingga 6 bulan. Memang sangat-sangat worth it untuk setiap semua produk dia. Dan ini juga adalah pengiktirafan antarabangsa daripada banyak negara, dan produk-produk kita pun ada yang ada yang lepas diskaun dapat bawah harga RM100. So ada orang dia memang nak tahu, okay, kita dah dapat award apa untuk produk ini. So ini adalah award-award yang kita pernah dapat. So jadinya gunakan dengan gembira. Dah tak ada was-was dah. Okay. Dan setiap produk yang kita produce, okay, disokong oleh Badan Penasihat Saintifik daripada golongan pakar perubatan ni. Okay, yang ini kalau korang nampak, ini semua bukan orang-orang yang dekat Business Forever tau. Dia hanya menasihat. Okay. So inilah, kalau korang boleh Google sendiri, Dr. Roger, Dr. Wallace Hayes, Dr. Peter Pressman ni. Ini orang-orang yang bertanggungjawab yang bagi tahu, okay, produk ni boleh pakai, boleh makan dan dah siap dia punya R&D dia. Okay. Dan ini adalah sertifikat yang kita dah dapat, IASC, International Aloe Sun Council. Tak ada benda ni, jangan berani-berani untuk makan aloe vera. Okay, berani tak nak makan aloe vera tepi rumah? Berani je kan? Tapi Kak Lila pernah makan, kena masa tu bukan makan. Anak demam, kita kuik, kita tepik kat kepala dia. Konon-konon masa tu masa tu boleh turunkan suhu badan. Esoknya gatal-gatal muka nak bintik-bintik. Itu okey. Tapi kalau yang ada orang siap blend sendiri makan, itu yang bahaya. Sebab apa? Sebab spesies yang kita makan ni adalah spesies 3 terbaik dekat dunia. Okey, dan dekat Forever kita daripada spesies Aloe barbadensis Miller. Okey, yang tepi rumah tu sebenarnya adalah untuk luaran, untuk kegunaan kosmetik. Okey? Ingat kena ingat tu. Dan kita ada halal Ivanka. Halal Ivanka ni halal international yang diiktiraf JAKIM. Jangan korang tengok dekat botol ni, kenapa tak ada tanda halal? Sebab tanda halal kita macam gini. Okey, boleh tengok dekat website juga. Dan kita ada kosher dan juga kita ada cruelty free. Okey? So inilah seterusnya untuk dekat Forever ni kita ada 2 produk utama, iaitu untuk kita punya penjagaan usus. Sebab apa? Sebab 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Pernah tak fikir kita makan apa setiap hari? Kan? Dan juga ni nampak ni, ini gambar-gambar usus kita. Kita tak tahu pun usus kita macam mana. Walaupun sebenarnya usus kita ni dah
dah ada dia punya cycle dia. Dah ada cycle dia untuk dia dia cerna, dia elok balik, dia mengembang, mengecut semua tu kan. Tapi disebabkan dengan pemakanan kita setiap hari yang tak boleh dikawal, okey, dengan makan itu, makan ini pantang nampak kan. So, ah, kena minum aloe vera gel. Ini untuk usus, aloe vera gel. Dan untuk salur darah, okey, 20% okey, penyakit datang daripada salur darah yang tersumbat. Nampak tak sekarang banyak kes-kes yang tengah main badminton tiba-tiba kolaps, yang tengah bekerja tiba-tiba kolaps. Sebab apa? Sebab kita tak perasan pun salur darah kita sedang tersumbat. Ini gambar salur darah kita tahu. Ini bukan yang baby tahu, yang baby cantik macam ini. Masuk umur kita baby dia cantik macam ini. Ini normal artery, normal salur darah. Yang ini dah terus kolaps. Kita tak tahu antara ni mana satu keadaan salur darah kita, na'udzubillah min zalik kan. So that's why kita kena consume kita punya omega 3 plus. Okay. Kita punya salur, kita punya ni lah minyak ikan dan juga gabungan daripada minyak zaitun. Okay, jom Kak Ilan nak tunjukkan korang demo. Bismillah. Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datangnya daripada usus kita yang kotor. Air ni mewakili badan kita. Badan kita terlahir dengan sangat bersih. Betadine mewakili toksin. Kita gunakan Maggi sebab sifatnya sama seperti usus, mengembang dan juga menyerap. Tengok demo ni. Kita makan nasi lemak, roti canai, daging. 20 tahun, 30 tahun. Mungkin kita still tak rasa apa-apa lagi sebab Allah bagi kita antibody semula jadi untuk badan kita. Dan bila badan kita umur 40, 50, 60 dah start drop dah kita punya antibody. Dah semakin lemah. Kalau badan kita bersih, tak akan ada apa-apa berlaku dekat usus. Setiap hari kita makan tapi tak bersihkan usus. Nampak tak usus kita sangat kotor dan usus akan menyerap segala toksin-toksin. Minum air masak banyak kali pun tak bersih juga usus kita. So apa yang kita perlu buat adalah Allah dah ciptakan tumbuhan semula jadi untuk bersihkan kita punya usus dengan tumbuhan aloe vera di mana ia bersifat saponin iaitu buih semula jadi yang mampu membersihkan usus kita. Nampak tak dah bersihkan. So bila kita makan lagi usus tu terlindung. Suami kita pula dia makan juga setiap hari kerjanya makan je kan. Apa terjadi? Toksin. So kita bagilah dia minum aloe vera. Nampak tak? Usus dia pun dah bersih. Sekarang ni kita nak kaji pula betul ke dekat dalam aloe vera ni terkandung mineral yang banyak yang mampu memberi tenaga, energi yang booster untuk tubuh badan kita. Nampak tak? Bila kita minum air masak biasa tak ada apa-apa berlaku. Kita minum aloe vera nampak menyala-nyala. So that bila kita minum aloe vera barulah badan kita ni bertenaga dan juga bersih. Barulah toksin tak sempat nak meresap ke dalam sel, ke dalam tisu dan semua organ-organ di dalam tubuh badan kita. Barulah kita bebas daripada kencing manis, bebas darah tinggi, bebas juga stroke, bebas daripada kanser. Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo aloe vera. Sekarang Kak Bi. Okey. Nampak tak tadi? Demo aloe vera. Tadi tu demo aloe vera tau. Sekarang ni Kak Ila nak tunjuk dekat korang semua pula demo kita punya omega. Gabungan minyak ikan dan minyak zaitun. Okey, ini adalah father of omega 3, Dr. John Dyberg. So dia ni yang inilah yang riliskan kita punya omega. Okay, jom kita dengar ni. Kita tengok dia punya demo. Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo pula iaitu second killer product aku bila tunjukkan demo pula iaitu second killer product RTC di mana dia bantu untuk bersihkan salur darah dan Kak Bi menggunakan serum form untuk kaji kolesterol dalam salur darah kita. Untuk pengetahuan semua, 20% penyakit datangnya daripada salur darah kita yang tersumbat. Nampak tak? Bila salur darah kita penuh dengan kolesterol dan dia boleh menyebabkan penyakit yang bahaya iaitu stroke. Salur darah yang tersumbat juga lama kelamaan dia boleh jadi salur darah tu terpecah. So demo ni kita gunakan air panas sebab badan kita berdarah panas. Polisterin ni sangat degil sama seperti kita punya kolesterol dalam darah. Dia sangat degil untuk pecah. Kita letak dekat air panas pun, kita minum air panas sekalipun, dia tak berlaku apa-apa perubahan, betul tak? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita makan RTC di mana RTC ni terkandung minyak ikan di laut Arktik dalam yang bebas daripada pencemaran. Terkandung 750 mg minyak ikan omega 3 yang sangat bagus untuk
memecahkan kolesterol jahat dalam salur darah kita. Dan dalam artik C ni juga ada 250 mg minyak zaitun di mana dia sangat bagus untuk menaikkan lagi kolesterol baik dalam salur darah. Jom kita tengok apa yang berlaku bila kita makan satu biji artik C ni. Kita letak sikit dekat kita punya kulit, apa yang terjadi? Tak terbakar kan? Sebab minyak ikan ni dia hanya membakar kolesterol jahat dan kita punya kulit ada tisu putih yang tak akan terbakar pun. Nampak tak? Makin lama kolesterol jahat dalam salur darah kita pun semakin mencair. Sekarang Kak Bi nak tunjuk. Nampak kan? Agak-agak nak buat tak demo sendiri? Nak try tak buat demo sendiri? Kak Ella pernah jumpa orang yang konsum minyak ikan, bersusun minyak ikan. Kak Ella kena buat demo. Balik baru minyak ikan. Okay, so Alhamdulillah, sebab daripada kita ada produk yang sangat-sangat awesome, yang sangat-sangat power, kita dah dapat kumpul banyak, ada beribu-ribu testimoni pengguna seluruh dunia, macam-macam color. So ini nampak ni testimoni kurus, dapat selalu nampak kan, ni cirrhosis. Cirrhosis ni sangat-sangat kritikal lah. Ini accident, lepas tu ni ingat sopak, dan Alhamdulillah Kak Ella sendiri dah bebas dah daripada buasi. Dah tak ada sakit kepala nak masuk bilik air, dah tak ada anxiety, dah tak ada rasa berdebar-debar dah. Dah happy dah masuk bilik air. Okay, so pernah nampak tak? Pernah dengar tak ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 216? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Alhamdulillah, Kak Lila bukan orang yang suka networking business, seorang yang anti MLM. Ada tak orang yang sini memang suka sangat dengan yang MLM? Ada, bukan tak ada. Dalam tim Kak Lila sendiri ada orang yang suka dekat networking business ni. Tapi sebab Kak Lila pernah ada memori, ada momen yang tak best dekat networking business ni, jadi Kak Ella dah sangat-sangat skeptikal. Tapi kita tak tahu, benda yang kita tak suka itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Bila kita dah kaji, bila kita dah speed, Alhamdulillah. So inilah Kak Ella sepanjang yang Kak Ella dekat Business Forever ni, dah dapat hadiahkan Abah, dah dapat belikan rumah yang selesa untuk anak-anak. Okay. So, Kak Ella percaya bukan Kak Lila je yang nak impian macam ini. Okay. Kurang semua pun. Kenapa high-low? Kenapa? Line tak okey ke? Line okey kan? Crystal clear kan? So, kita kena ni lah. Kena sentiasa berimpian. Kena sentiasa, bila kita dah kaji, dah nampak boleh speed, teruskan speed. So, income 10,000 4 bulan daripada sekarang tu sangat-sangat terbukti boleh jika kita tahu cara dia. Okay? Jika kita faham, especially dekat pelan pemasaran dia. Dari dia dah nak tengok kita punya pelan pemasaran. Dan ini adalah pelan pemasaran ni lah yang menyebabkan Forever bayar bonus paling besar dekat kita semua. Termasuklah Kak Lila lah kan. So, korang kena tahu kat sini, konsep kita yang pertama, okay, kita tak ada orang tengah. Okay, kalau korang jumpa orang-orang yang memang dia educated, kita kena bagi tahu dia, Forever adalah vertical integrated company. Okay, vertical integrated company kalau macam kat Malaysia ni, Felda, Petronas, sebab apa? Macam contoh Felda, Kak Ella nak Felda. Kita ada ladang kilang sendiri. Terus kita tak ada orang tengah, terus bagi dekat end user. Macam gitu. Okay, so contoh dekat Forever. Ini Kak Ella nak explainkan tentang tak ada orang tengah. Okay, dekat company, dekat Forever, company terus siap-siap ambil kat sini 30%. Dan FBO terus siap-siap. FBO ni kita semualah. Okay? Kita distributor semua ni. Terus kat sini 70%. Tapi dekat company lain, okay, 30% ni
semua sama. Company of course nak ambil untung, nak bayar duit, nak bayar pengurusan, nak bayar gaji pekerja semua kan. Tapi 35% ni dah siap-siap orang tengah ambil. Tapi yang dapat dekat 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 ejen dah tinggal 35%. Okey. So, contoh kalau nak bagi korang nampak apa dia 70% yang kita dapat ni. So, kat sini kita akan dapat untung runcit 30 hingga 40% daripada harga jual. Keuntungan kita daripada harga jual. Faham? Dan kita akan dapat direct bonus, okey, 25% hingga 43% daripada harga jual, indirect 5 hingga 18% daripada harga jual. Ini antara yang korang akan dapat ni semua ni. Semua ni sampai ke nombor 9 ni. Siapa nak screenshot, screenshot. Kak Ella punya network okey kan? Kak Ella punya line clear kan? Nampak jelas kan? Okey, ini adalah konsep yang pertama. Tak ada orang tengah. Kalau korang nampak kat sini, sini production, orang tengah dah ambil kat sini, yang kita dapat apa? Kita sebagai penjual ni, yang kita dapat adalah penat. Penat. Korang nak penat ke nak untung? Saya nak tanya. Nak penat ke nak untung? Mana ni? Mana ni manusia-manusia ajaib ni? Okey. Konsep yang kedua, kita tak ada point-point. Kita tak ada UV, kita tak ada BV, tak ada SV, apa-apa yang VVV tu. Okey, sebab apa? Sebab dekat Forever, okey, contoh. Korang pernah tanya tak? Bila ada orang approach ataupun memperkenalkan bisnes dekat korang semua, korang tanya tak? Pernah tanya tak kalian tanya ni? Kalau saya buat sale RM1,000, berapa untung saya? Benda paling simple. Yang ni korang kena sentiasa letak kat sini. Contohlah, macam Kak Ella dah tak ada dah orang nak tanya, nak offer bisnes lain, tak ada dah. Tapi untuk korang yang ada orang masih offer untuk bisnes tu, bisnes ni, tanya simple je. Berapa untung kalau saya buat sale RM1,000? Kat Forever, contoh, kalau kita buat sale RM1,000, kita terus dapat kat sini overriding 25%. Dekat sini untung kita terus 250. Tapi dekat company-company yang lain, contoh kita buat sale RM1,000. Okey, kat sini memang samalah. Untung kat sini 25% kan? Okey, kat sini dia bahagi dua. Bahagi dua ni biasanya contoh maybe UV ke SV ke, kita kat sini dapat 500 point saja. Nampak kat sini? Untung dah banyak ke sikit? Makin banyak ke? Korang nak untung 250? Nak untung 125? Kena tanya korang. Nak untung mana? Awal-awal kita bisnes ni, semua orang nak untung. Semua orang nak selesaikan amanah. Nak itu, nak bayar tu, nak bayar ni kan. Nak upgrade kehidupan lah. Nak happykan anak lah. Takkan kita nak makin untung sikit? Betul tak? Okay. So, dekat Forever ni, untung kita daripada harga jual. Diskaun 5% ni, kita punya belian, okay, dia orang bayar, contoh kita ada customer, dia bayar 950. Maksud daripada harga jual, daripada harga yang sini. Keuntungan kita bukan daripada 950. Yang ni korang kena ingat sangat-sangat. Walaupun Kak Ella skeptikal dengannya networking business, tapi benda ni yang Kak Ella faham dan menyebabkan bila Kak Ella faham, Kak Ella happy untuk share dekat semua orang. Okay, dekat semua orang supaya korang faham. Okay, bahawasanya ada company yang bagi untung sangat besar dekat korang semua. Bonus daripada harga jual. Okay, konsep yang ketiga. Kita tak ada pairing. Tak ada matching. Ini yang lagi sakit kepala. Sebab ada company yang matching. Ni matching. Ni baru 2 kaki kan? Ni baru 2 kaki. 1 kaki, 2 kaki. Kalau 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Okay, ini company ni lah. Contoh company lain yang dia contoh A ni buat sale bulan pertama 3,000. Okay. Kita ada downline kedua, B buat sale 2,000. Okay. Matching. Dapat bonus pairing. Tapi bulan kedua contohlah kita ada satu yang buat sale 3,000. Yang lagi seorang ni dia tira sikit. Dia tira buat online, dia duduk rumah pun sale banyak kan, dapat 5,000. Ni spesies macam Kak Ella lah. Tapi ini dah 3,000, ini 5,000. Jadinya sorry, tak matching, tak dapat.
Ada setengah company, dia flushing pergi dekat company. Ada setengah company lagi, dia kena balancekan. Inilah yang contoh 3,000 dengan 5,000 kena top up lagi 2,000. Ini yang banyak stok duduk bawah katil. Nak bisnes yang macam gini ke? Nak bisnes yang macam gini ke? Okey. Mana sekejap nak clear. Oh, Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. So, bila Kak Ila nampak benda ni, sebab Kak Ila pernah di-explain benda ni, jadi bila Kak Ila jumpa nampak dekat Business Forever ni, bahawasanya, okay, contoh nanti kita dah dekat level manager kan, 48 ni dah sama pangkat tau, 48, 48, 48 ni. Tapi, kita akan dapat royalty 6%, 3%, 2% ni, tanpa perlu kita kena ada satu kaki, dua kaki, tiga kaki. Sebab apa? Satu kaki bayar habis. Bayar habis. Dekat sini je 632 je, korang dah dapat untung ni. Dah lebih daripada 5 angka. Yang 743 dengan yang sampai 965 ni dah ni lah, dah lebih daripada 6 angka. So kat sini yang sangat-sangat ni lah, sangat-sangat mengujikan, sangat-sangat awesome dekat kita punya pelan pemasaran. Kena fahamkan ni betul-betul. Sebab apa? Sebab kita nak speed, kita nak dapat untung yang besar, kita nak settlekan banyak amanah kita. So, dekat sini royalty yang paling tinggi di dunia tapi paling kecil dekat Forever ni. Sebab apa? Sebab satu kaki, satu line, okay, pun kita boleh jadi kaya. Tak perlu kita nak dapat pangkat-pangkat tinggi kan. Sebab apa? Sebab kita ada satu network yang kaki gajah je pun kita dah boleh kaya dah. Tak perlu kita nak ada sama-sama kaki gajah yang lain. Okey? Clear kat sini? Kena fahamkan betul-betul kat sini. Sebab kat sinilah dia punya duit. Okey. Seterusnya Kak nak pergi dekat insentif dan juga reward. Okey. Okey, good. Okay, dan ini adalah insentif car fund. Okay, walaupun dia car fund, tapi kita dapat ni lah extra cash. Extra bukan monthly bulan-bulan tu yang keseluruhan, bukan. Dia ada tambahan ni. So, selama 36 bulan dan dia akan terus continuous. Kita ada level 1, level 2, level 3. Okay, level pertama 1,500, level 2 2,250, level 3 3,000. Dan ini semua masuk dekat kita punya ni tahu, kita punya recap. Senang cakap dekat kita punya payslip lah. Dia akan tunjuk dekat sini. Okay, 1,500 hingga 3,000. Nampak kat sini ada 2,280 ni. Alright. So, duit untuk extra kafan ni, ada orang memang dia settlekan amanah dulu. Okay. Kalau korang nak beli, contohlah dah settle amanah. Nak beli van jenazah boleh, nak beli kereta boleh, nak beli ambulans boleh, nak beli sleeper pun boleh. Tak kisah. Sebab apa? Sebab itu adalah extra cash. Okay, extra cash yang kita boleh settlekan amanah kita. Okay, ada orang memang ni lah nak dah settle semua amanah, korang belilah kereta. Kalau dah settle semua kereta family, kereta panjang, kita untuk husband, kita untuk wife, nak beli untuk sendiri warna kuning, warna hijau, warna biru, apa impian korang, nak tambah warna merah, warna pink, silakan. Sebab ini adalah extra cash. Dan seterusnya kita ada ni lah, kita ada cuti-cuti bulan 10. Okay, ini untuk 2 orang, cuti-cuti bulan 10. Okay, dan untuk yang tahun ni punya, untuk tahun ni kita fight untuk tahun depan adalah kita nak pergi dekat ni lah sini. Sun City, South Africa. Siapa first time dengar? Siapa first time dengar dekatnya South Africa? Kita memang buat dekat bermacam-macam benua tau. Macam before this, Kak Ella pernah pergi dekat yang Cancun, Mexico pun tak tahu ada nama Cancun tu. Okay, so ini untuk insentif bulan 10 nanti. Dan juga kita ada insentif juga untuk bulan April untuk 2 orang juga. Ini adalah Global Rally. Yang ini extra dapat duit poket dalam USD. Dan bila kita pergi dekat insentif cuti-cuti ni, insentif untuk orang-orang pergi honeymoon ni, biasanya memang kita akan dapat sekali dengan training dengan top leader dunia. Dan inilah peluang untuk kita bersama dengan top-top leader satu dunia. Ini peluang kita sebab apa?
Sebab bila ada event Global Rally ni, semua berkumpul. Okay, macam yang lepas kita dekat Phuket kan, walaupun dekat Phuket tapi orang daripada US, Europe, India semua tu berkumpul tau. Berkumpul dekat satu situ. Okay, so untuk tahun ni kita fight untuk pergi dekat Global Rally Dubai. Dubai. Dah sampai Dubai. Yang ini adalah duit poket pula. Dah lah dia bagi kita cuti. Lepas tu dapat lagi duit poket paling sikit kat sini Paling sikit USD 500. Convert kalau kali 4 point something kan. Dah lebih daripada RM2,000. Ini duit jajan. Duit jajan kita kat sana. Dah lah kita nak ke sana flight, penginapan semua, makan. Dah percuma. Lepas tu kita dapat lagi duit belanja. Paling sikit 500, yang ini 30,200 ni kalau korang convertkan je dah boleh beli kereta apa ni Okey, dah lebih daripada 100,000 kan. Ada yang lagi besar pun ada. Dalam 65,000 USD. Jadinya sebab tu Kak Ella bagi tahu kat korang semua ni, dekat Forever ni unlimited. Unlimited. Jadinya berhati-hati dengan jangan teruja sangat bila satu bisnes tu dia offer kita, dia kata bonus setiap hari. Bonus setiap hari. Bonus setiap hari tu sebenarnya dia limitkan kita punya ni tau. Dia limitkan kita punya bonus sebenarnya. Kena berhati-hati sebab dekat Forever orang punya duit poket ni pun boleh beli kereta cash, boleh beli kebun cash. Lagi nak beli apa? Jangan beli macam-macam lah. Okay? Beli yang bagi manfaat untuk kita. Okay? So, ini adalah insentif dividen tahunan. Okay? Dividen tahunan ni sales daripada keuntungan daripada 165 negara yang tadi Kak Ella bagi tahu. Okay? Ini namanya insentif CBM. Okay? So, nak tak? Ni Kak Azhar Kak Azhar daripada Bukit Wahar ni. 9,726. Agak-agak suri rumah dapat dividen macam gini, dapat cek macam gini, happy ke sangat happy? Nak lompat bintang tak? Agak-agak masa kerja dapat bonus tahunan macam ni bonus tahunan tau. Bonus tahunan masa kita pergi dekat sana, yang qualified. Bukan bonus yang tiap bulan tu. Ini bonus bulan saya cakap bonus bulan ke-13. Macam itu. So, Alhamdulillah, ni Kak Lila, 11,779. Dah lupa lah convert berapa. Okay. Masuk dengan kita punya bonus lagi, lebih 50,000 sebulan. Dah, kalau masa mula-mula kerja dulu pun, dah dapat dah gaji setahun, sama dengan gaji dengan bonus sebulan. Gaji setahun sebulan. Gitulah. Okay. So, ini level 1. Alah, sikit sangat lah Kak Dila. Sikit sangat. Saya nak lagi banyak. Saya nak lagi banyak lah. Boleh. Ni level 2. Level 2 lah ni Cik Gayu. 80,000. Dah cover dah dengan pencen cikgu. Pencen awal Alhamdulillah. Rezeki dapat pencen awal. Sebab apa? Sebab dah guarantee nak dapat pencen yang besar macam gini. Ini level 2. Ini Aisyah Jumah, 129,000. Ini level 2. Kalau nak banyak lagi, ini level 3. Ini level 3. Nampak ni? 1.4 juta. 634,000. Ni semua dalam USD ya. Ni dalam USD. So, kalau rasa level 1 rasa tak cukup, fight untuk level 2. Kalau rasa level 2 tak cukup, fight untuk level 3. Apa susah kan? Yang penting nak sangat-sangat. Okay. So, ini adalah bukti-bukti kejayaan Kak Ella nak share dekat korang semua. Ini Kak Miza. Okay. Duduk kampung. Ini budak kampung walaupun ni ex-senior engineer ni. Tapi duduknya dekat Felda Bukit Wahar. Duduk kat kampung. Lebih daripada 80 kilometer daripada bandar Johor Bahru. So, dia beli duit ini dapat tu beli lembu. Beli tanah. Duduk kampung pun ada kondo tau. Orang lain duduk kat bandar, balik kampung. Dia cuti-cuti balik kondo, rehat dekat kondo, healing dekat sini. Okey, beli apartmen, beli kereta kebun, kereta family, dah beli van jenazah, beli pula kereta sendiri ni. Ni sendiri punya.
Sendiri untuk racing je. Okay. So nampak, ini yang Kak nak tunjuk kat korang ni. Ini adalah income tiap-tiap bulan. Ini income tiap-tiap bulan. Yang tadi Kak dah bagi tahu korang yang CBM kan, CBM check ni. Ini yang bonus yang setahun sekali tu. Yang kita ambil contoh macam tahun lepas, kita ambil dekat Maksudnya Muhammad, dekat mana? Kat Paris. Lepas tu ni, tahun ni kita fight untuk pergi ambil dekat Dubai pula. So ini namanya check. Ini namanya dividen setahun sekali. Okay. So ini Kak Miza duduk kampung. Ah, Yang ini pula budak SPM je. Ini ni SPM aja. Okay. Ex-clerk. Tapi dia ni lah dah belikan untuk kita family, dah renovate rumah, dah ada juga resident dia sendiri. Ini semua aset tau. Ini semua aset. Okay. Dah dah belikan semua, belikan pula untuk husband. Ah, Korang nak belikan husband apa? Yalah nak tanya ni. Korang belikan husband apa? Nampak tak? Tadi tu income ni income tau. Ni income. Agak-agak ni tadi Kak Ella tak perasan tadi kan. Ni 561 ni tadi daripada cek dia 169 tak silap tadi. 169,000 USD. Ini dah convert 561. Setengah juta. Nak ke? Nak sangat-sangat. Ini ini level ini level 2. Ini level 2. Tadi Kak Miza level 1. Ini level 2. Nak ke? Nak sangat-sangat. Ini pun SPM je. Tapi sebenarnya pun boleh. Jadi kita jangan downgrade diri kita sendiri. Kena ada impian. Kena letakkan impian tu. Kena nak tanya korang. Pernah tak jumpa company yang bagi reward macam Kak Forever ni? Macam-macam Kak dah tunjukkan. Pernah tak jumpa company yang bagi reward macam gini? Kalau ada tak apa, bagi tahu je. Okey? Sebab apa? Sebab kat Business Forever ni, kita memang produk kita dah senang jual, repeat sale memang sangat tinggi. Kita dah tahu company tu memang kuku, untung 70%. Okey, dah boleh dapat dividen yang dengan lebih mudah. Dah buktikan, dah jutawan,kan beribu-ribu manusia dan ada sistem coaching dia. Okey? So, korang kena ni lah, kena ambil tahu tentang sistem juga. Sebab apa? Sebab bila kita faham sistem, insya-Allah bisnes kita lagi lancar. Sebab apa? Sebab ada orang bila bisnes mula nak naik, dia dah jadi macam kucing kacir. Sebab apa? Sebab tak ada sistem yang uruskan dia punya bisnes. So dekat Business Forever ni, kita tak perlu pun nak simpan stok. Tak perlu pun nak simpan stok sebab kita dah ada website dan juga apps. Website ni, ni website ni korang boleh daftarkan luar Malaysia, Singapura, Brunei, contoh negara-negara lain, contoh macam Kak Lila daftarkan dekat Sydney, dekat Turki semua tu kan. Just gunakan website ni saja. Dan kita boleh tengoklah kita punya bonus recap semua kat sini, kita punya maklumat, kita punya team downline semua ada dekat dalam website. Yang ini adalah kita punya apps. Apps ni yang kita boleh tengok, yang kita install lah. Kita install daripada kita masuk dekat dalam handphone kita. Okay. Dan apps ni pun percuma dan kita boleh uruskan untuk pendaftaran ahli dan juga postage untuk dekat dalam negeri je. Dalam Malaysia, Singapura, Taiwan. Dan kita boleh tebus kita punya kupon ke, hadiah-hadiah ke untuk beli merchandise, untuk beli produk. Dan dekat dalam ni pun ada ni lah kelas-kelas produk, kelas motivasi. Okey, Kak Ina nak masuk dekat keahlian ni. Dah ready dah? Okey tak sistem tadi tu? Faham tak? Okey, Kak Ina nak masuk dekat keahlian Ada yang nak tahu pasal keahlian ke? Ke dah tahu dah? Oh, saya dah tahu dah. Keahlian Kak Forever senang sangat. Tak macam-macam. Sebab apa? Sebab kita dekat Forever ni, kita ada 2 jenis keahlian je. Ahli biasa, daftar RM90. Lepas tu terus dapat diskaun 5%. Boleh bisnes dekat 3 negara. Simple je. Lepas tu harga aloe vera gel ni 110. Daripada 116.79 sen. Sebab apa? Tolak 5%. Dapat 110. Simple je. Okey. Dan kita ada ahli VIP. Ahli VIP ni, kita punya belian 2147. Kita beli produk 2147.
korang akan dapat diskaun 30%, boleh bisnes lebih daripada 170 negara. Lepas tu harga aloe vera gel ni yang daripada 116 ni, tolak 30%, harga dia tinggal RM81.71. Beza tak? 81 dengan 110. Ini antara kelebihan kita punya membership. Beza kat sini. Walaupun beli satu. Sebab apa? Sebab kita pun tak ada yuran tahunan. Okey, korang akan dapat juga produk bernilai 2147 ni, nampak 2147 kan? Korang akan dapat produk. Bukan setakat bayar, lepas tu dapat VIP tak. Korang akan dapat produk dengan harga 2147 ni. Okey, dapat juga ni lah free aloe vera gel. Lepas tu kita tak ada minimum order dan juga tak ada maintenance. Ini yang sangat-sangat Kak Lila suka masa Kak Lila skeptical dengan business networking ni, dekat Business Forever ni. Sebab apa? Sebab kita tak ada minimum order. Dulu Kak Lila kena beli sedozen, dua dozen untuk dapat harga yang murah. Cookies. Tapi sekarang ni, beli satu pun dapat 30%. Okay? Dan kita dapat juga free apps dan juga website atas nama sendiri. Okay? Dan close satu VIP, korang akan dapat 53675 sen. Ini bukan Kak Lila bagi, tapi ini company bagi. Korang close 2147 kalikan dengan tadi dah buat kira-kira kan 25%, korang akan dapat 536. Ada kira-kira dia. Sangat telus. 1 sen pun dia kira. Okay? Alright. Okay, seterusnya. Ini adalah package-package VIP. Okay, yang korang boleh pilih. Ini untuk untuk start your journey pack. Untuk korang lebih jimat lagi. Biasanya nak dua sisi nak VIP kan tadi kan 2147. Sekarang ni lagi murah. Okey, dan untuk 3 orang yang terawal malam ni ataupun besok Kak Ella bagi sampai besok jangan lebih daripada pukul 12 tengah hari. Okey, untuk siapa-siapa yang nak upgrade korang boleh claim, boleh redeem learning portal harga 1799 ni. Dan korang boleh masuk dekat semua library BO International ni. Ini adalah channel yang memudahkan untuk kita speed business. Semua banyak information dekat dalam sini. Dan korang boleh masuk dekat dalam kita punya learning portal. Dan ini adalah jadual bersama dekat BO Team. Okay, ini jadual-jadual dekat BO Team. Nampak? Penuh kan jadual kan? Ini belum lagi masuk kosong-kosong ni yang belum masuk dekat korang punya team sendiri. Jadual memang sangat kelas sentiasa ada untuk bantu korang speed business. Okay, ini yang sangat-sangat penting. Korang dah tahu company macam mana, produk dia apa. Korang dah tahu keuntungan dia macam mana. So, ini yang korang kena tahu. Support kelas-kelas untuk korang speed. Untuk korang dapatkan info-info. Ini kelas-kelas yang kita dah buat. Okay, dan ini adalah promotion yang tadi start your journey pack. Korang akan jimat lebih daripada RM500 sebenarnya. Sampai hujung bulan ini sahaja. Okay, November Kak Lila dah tak tahu macam mana berapa harga dia. Maybe akan back to harga yang 2147, 2000 lebih. Jadinya sekarang ni mesti ada promo 1600 ni. Ada jimat 500 lebih. Sila grab cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita pun akan bagi macam-macam lagi hadiah. Dan ini yang korang akan dapat. Okay, 30% seumur hidup. Tak perlu nak fikir-fikir renew ke apa ke. Percuma satu botol aloe vera gel. Harga 116. Okay. Lepas tu dapat website, dapat apps, dapat Telegram channel, dapat MDM coaching one to one. Dapat ni lah sekali learning portal. Nampak tak sini? Dapat coaching one to one. So ni MDM ni Million Dollar Mentor Council. Bukannya madam tau. Okay. Ini orang-orang yang untung lebih 1 juta dalam masa 5 tahun. Kurang daripada 5 tahun. Okay, dan ini korang akan dapat inilah coaching one to one. Dan untuk yang sekarang ni yang latest, kita ada MMC coaching. Besok pun kita ada 3 tempat dekat JB. Kalian tanya siapa besok ada dekat JB? Siapa besok ada dekat Seremban? Siapa besok ada dekat alamak, gambar tersama pula. Sepatutnya lain. Lagi satu, tersalah. Dekat Seremban. Ini Seremban. Kuantan, Masya Allah. Kak Ella terlupa nak masuk kat Kuantan. Actually besok kita ada dekat JB, dekat Negeri Sembilan, kita ada dekat Kuantan. Besok Kak Lila ada dekat JB.
Siapa dekat JB boleh jumpa Kak Lila, boleh jumpa dengannya Kak Miza, Kak Pida, Kak Wani. Okay? So, korang boleh ni lah. Boleh tengok dekat poster masing-masing, dan untuk yang belum lagi daftar ahli pun, kalau korang maybe tak clear, belum puas lagi dengan Kak Lila punya explanation, besok boleh datang dekat center, dengar one to one explanation, boleh terus tanya. Kat sinilah peluang untuk kurang lagi faham dan lagi cepat boleh speed. Okay? Mesti kena datang. Alright, so kalau nak tunjuk sikit ni, mudah-mudahan bagi lebih semangat kat korang. Ini B, income lebih 90,000, actually dah lebih 100,000. Ini Nisa, Makni, actually income pun dah lebih daripada 150,000. Berarti Nisa suri rumah. Ada tak sini suri rumah? Dah bentikan hasil benda yang income lebih 150,000 setahun. Tapi sebab hasil benda ni kaji, hasil benda ni mengkaji bisnes. Jadi sebab tu dia berani nak berhenti kerja. Berani bersara awal. Ni Mia ada master radiation pun tak bekerja. PKP hari tu buat kerja gila, berhentikan hasil benda, income pun dah lebih daripada 500,000. Ini Kak Azah, okay, income dah dekat 1 juta juga. Kerja lebih 24 tahun dekat hospital swasta, buat kerja gila, berhenti 24 jam. Sekarang husband and wife, okay, dah duduk rumah dekat dengan mak. Dan Alhamdulillah ni Kak Lila fokus bisnes kat Forever ni. Dalam masa setahun Kak Lila berhentikan pula husband, dan Kak Lila pun dah sama-sama husband and wife duduk rumah fokus kat bisnes Forever ni. Yakin dengan setia dekat sini. Sebab apa? Sebab Kak Lila faham apa yang bisnes Forever ni boleh bagi. Yang dah bagi dekat kita semua. Okay, mungkin BOI, Business Forever ni adalah bisnes yang kita dah minta sejak sekian lama dalam doa kita. Setiap hari kita doa. Macam-macam doa kita kan. Mudah-mudahan Allah dengar. Sebab apa? Sebab kita tak perlu pun nak jadi founder untuk jadi jutawan. Dan Kak Ella harap korang boleh terus join VIP sekarang. Sebab apa? Sebab korang akan bakal di coaching. Bukan di coaching je, korang akan ada kelas, ada sistem yang bagus. Korang dah faham company, dah faham produk, marketing plan dia semua macam mana. Okay? So, Kak Ella rasa sampai sini je Kak Ella punya explanation. Ada persoalan, boleh terus tanya dengan orang yang bagi korang link masuk dekat dalam sini malam ni. Terus tanya. Okay, sebab apa? Jangan bertangguh. Jangan bertangguh, sebab bertangguh itulah yang buat kita tak cepat. Tak cepat untuk kita upgrade diri kita. Okay, maaf salah silap Kak Lila. Kita jumpa lagi dalam next session. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. BOI Group satu pasukan, satu komuniti yang sangat-sangat melengkapi. Dan dia telah terbukti dan banyak orang sudah berjaya dalam platform ini. Saya dah mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam marketing, dan saya dapati Biosystem memang bagi satu platform yang kita dapat mengejar impian yang tanpa ragu-ragu dengan data dan information yang sangat-sangat unik. BOI International ini satu kumpulan, satu sistem yang telah berjaya terbukti lebih daripada 20 tahun. Sebab without sistem, kita tak tahu ke mana arah kita. So kenapa Kak Miza dekat sini, kenapa Kak Miza pilih BOI? Sebab sistem. Sifu-Simu mereka sangat humble dan sangat kasih sayang kepada kita semua. Lakukan tangan hebat kepada founder International Group, Sifu sangat excited bila Sifu nampak Forever banyak perubahan yang kita boleh nampak. Dalam 5 tahun yang akan datang ini, kita akan pergi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. So Sifu doakan hari ini yang hadir ke dinner malam ini semua boleh capai malaman korang semua. Champion Excellent Rookie Award jatuh kepada Aaron Lee Chin Hai.
Setelah menyertai BO International, perubahan hidup saya sangat besar. Dari dulu saya makan gaji hanya 3,000 satu bulan. Sekarang saya punya income sudah untung lebih 1 juta dalam masa 3 tahun saja. Sifu Simu adalah matahari yang sangat-sangat besar. Sebab mereka mempunyai unlimited punya tenaga dan kasih sayang yang sangat-sangat banyak. ...25 tahun yang terakhir, Sean Chan Kamtang dan Olive Choi. Anda semua ada impian. Beranikan diri untuk masuk dalam kereta api laju. Kita pecut sama-sama menuju ke impian kita masing-masing. Kita follow the pathway dan insya-Allah kita akan sampai ke tempat yang terbaik. Inilah peluang dan platform yang tepat untuk korang berjuang. Sebab kat sini, modal kecil untung besar. Kiri, kanan. Konsisten, yakin dan setia. Yeay! RM48,400. Yes! Suara pembal mereka cecah RM674,238. You kalau percaya, you yakin, you nak masuk top 10, you will be the next. Yes,